mengalami masalah klaustrofobia sejak 7 tahun lalu akibat terkunci dalam kereta. Julia Farhana terkena serangan panik apabila terperangkap dalam lubang bawah tanah yang sempit di lokasi pengabaran drama Berek baru-baru ini. Julia atau nama penuh Julia Farhana Marin 31 tahun memberitahu insiden hampir 10 minit itu berlaku ketika dia yang melakukan babak anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM turun ke dalam lubang untuk menyelamatkan nyawa. Katanya, apabila pakai topeng oksigen, saya mula rasa tidak selesa, namun saya cuba kawal perasaan dan tidak mahu cakap tidak kepada pengarah. Sebaik terjun ke dalam lubang, saya terkena serangan panik. Saya cuba kawal pernafasan, tetapi badan mula rasa lemah. Saya beritahu kru saya tidak okey. Jelasnya lagi, persalinan keselamatan yang saya pakai tidak boleh dibuka, jadi saya tersekat hampir 10 minit sebelum mereka keluarkan saya. Oleh itu, atas faktor keselamatan, Julia berkata pengarah meminta dia tidak meneruskan babak itu dan memintanya berehat. Difahamkan Julia yang gemar melakukan babak aksi mendedahkan menjedari dirinya mengalami masalah klaustrofobia pada 2018 iaitu ketika membintangi drama Silent arahan Kabir Bhatia. Malah drama itu Julia mengalami serangan panik yang teruk hingga sukar bernafas apabila terkunci dalam bonet kereta. Julia dilaporkan menangis meminta tolong kerana khuatir tidak diselamatkan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Julia Farhana dalam keadaan yang baik-baik saja dan semoga terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.